menentang dengan back 3 ni, apa yang merisaukan ialah akan ada odds man up dekat bahagian tepi ni. Akan berlaku 2v1. Tak kisahlah Dorgo ataupun Cunha ke, ataupun kalau let's say berlaku sebaliknya di sebelah sini pun dan MU switch ke sana, Kerkes dan juga Amad Diallo, akan berlaku situasi yang sama. Masalah pula sebabnya kalau contoh D-League build up, Kerkes ni lah build up dapat dekat D-League, tengok ruang yang banyak ni. Sebab apa? Gakpo ni sepatutnya tanggungjawab dia adalah untuk push kat atas. Tapi disebabkan memikirkan Amad Diallo ada kat belakang ni, dia terpaksa beranjak sikit ke belakang, dia terpaksa berjaga-jaga. Sama ada cuba untuk marking Amad Diallo ataupun cuba untuk marking D-League. Sebab itulah back 3 ialah something a little bit conundrum untuk Arne Slot lah. Salah dan juga Gakpo ni had to be more careful compared menentang dengan Chelsea.